ladies and gentlemen, without further ado, izinkan sebentar untuk memulakan seminar ilmu free ekonomi kita pada hari ini dengan Mukadimah Badang buat kali terakhir untuk 2022. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa tahun depan. Boleh? Terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Ni hao ma, nalarikia, como está e bonjour e kai fahalu anyong. Vigets, ladies and gentlemen. สวัสดีครับคุดไทยไม่ได้คุดไทยไม่เลยdan iniนะครับ matilah nak masuk ke pintu ya lalu dikeluarlah mengikut keluar ikut apa keluar ikut tingkap faham yeah. Bersama dengan sebarang warga-warga Malaysia yang sebarang hormati warga-warga Malaysia yang sebarang hormat ya so yalah, what a wonderful year kan. We've been through together dan saya rasa today is the finale untuk kita punya ilmu free. Tetapi adakah MC Plus akan berhenti di sini sahaja? No. We still gonna move forward no matter what the obstacle, no matter what the challenge, we will face it like a man, like a gentleman, okay? Dan regardless of kepada anda semua apa sahaja yang awak hadapi sekarang ni, ingat it's part of life. Betul? Life is not just about happiness. Kau kena admit tau benda tu. Boleh tak? Kadang-kadang kita dah terbiasa dengan pemikiran life is all about happiness. It's not just about happiness. Life is also about facing challenge. You know, being sad, you know, being tested. So saya rasa semua tu adalah yang membuatkan kita menjadi manusia. Betul? Kalau kita hanya happy semata-mata, so what is the meaning of life? Okay? Kita tak rasa untuk you know, muhasabah diri apa semua. So hari ini, jom kita bermuhasabah diri dengan soalan ekonomi. Selamat datang ke seminar ilmu free ekonomi bersama dengan Sebadang ditajakan khas oleh cornflakes salted egg yang dijual di pasaraya-pasaraya berdekatan anda. Ya, terbaik. So guys, awak tahu apa harapan saya bila orang belajar ekonomi? Harapan saya bila orang belajar ekonomi ni, saya nak dia mempunyai kerjaya yang hebat. Kerjaya yang, bukan kerjaya yang dipandang, kerjaya yang mampu memberi manfaat kepada orang lain, betul? Macam Sebadang ni dah jadi cikgu dah, betul? So saya ni tak bolehlah nak jadi banker, tak bolehlah saya nak jadi investor di broker saham, tak boleh. Pasal saya kena berkhidmat di sini supaya awak semua yang mampu pergi ke arah ataupun bidang yang lebih maju daripada Sebadang, betul? So korang semua kena ada big dreams lah kan. Kena ada big dreams, kena ada big hope and must put a very big effort. Boleh? So hari ni boleh ke Sebadang nak akhiri kelas kita hari ni dengan kita punya soalan objektif ekonomi? So saya percaya sepanjang ilmu free ni banyak perbincangan, banyak isu-isu yang kita bentangkan, banyak konten-konten yang kita dah lalui bersama. Tapi tak apa, saya pasti apa-apa sahaja yang Sebadang ajar, Sebadang harap korang boleh ingat, korang boleh manfaatkan dalam hidup. Boleh? So jom kita tengok soalan yang pertama. Boleh ke? Okey, dia kata, apakah tujuan isi rumah membuat pilihan dalam menyelesaikan masalah ekonomi? Guys, isi rumah betul tak dia ada masalah ekonomi? Di mana masalah ekonomi ada berapa? Ada 3. Kita ada kekurangan pilihan kos lepas. Betul tak kekurangan isi rumah? Kekurangan isi rumah adalah kekurangan pendapatan individu. Betul? So bila dia nak buat pilihan, dia mesti pilih yang paling memaksimumkan apa? Untung ke? Kebajikan ke, kehendak ke, kepuasan. Yes, hidup kita ni, babe, apa-apa yang kita beli adalah mesti yang memuaskan kita. So jawapannya adalah C. Faham? C. Puan Supergirl. Puan. Apa tu? No, nama Puan Supergirl. Puan Supergirl. Anugerah Pelajar Cemerlang seterusnya. Dipersilakan Supergirl, Benty, Superman. Oh, anak Superman. Entah-entah bapak dia yang buat soalan ni tak? Okey.
Tu. Puan Supergirl membelanjakan RM4,000. Oh, memang betul lah anak ni ya. Anak Superman belanja pun RM4,000 untuk membeli sebuah komputer riba baru. Kos lepasnya ialah, semua orang tahu apa maksud kos lepas? Kos lepas ni benda yang kita dapat ke benda yang kita tangguhkan? Kos lepas ni adalah benda yang kita tangguhkan pembelian dia. Okay? Bil elektrik yang perlu ditangguh untuk mengecas komputer riba baru tersebut. Hai? Tak boleh. Bil elektrik kena bayar juga, betul? Bil elektrik still kena bayar. B, masa yang digunakan untuk memilih komputer riba tersebut. Okay. Telefon pintar yang boleh dibeli dengan wang tersebut. Jumlah bayaran untuk komputer riba tersebut. Kalau dia beli laptop harga RM4,000, betul tak dia sebenarnya dah terlepas peluang untuk beli telefon, betul? Telefon iPhone 14 Pro Max harga RM4,000, RM5,000, RM6,000, RM7,000, sampai RM8,000 pun ada, gila. Kadang-kadang saya fikir orang beli phone ni macam dah beli kereta dah. Dah boleh beli motor. So guys, jawapan dia yang mana yang paling sesuai? C, betul? Okey, betul. Cantik 6, kita tengok, sudah pula tiba-tiba terus ni. Jadual di bawah berkaitan dengan pengeluaran syarikat Oyun. Nasib baik Oyun. Kalau Oyun, kucing. Ya. Teknik pengeluaran seluar jin, seluar Q. Aduh, nama pun pelik-pelik lah. Apakah kos selepas jika syarikat Oyun menukarkan teknik pengeluaran daripada B ke D? Apakah kos selepas jika syarikat Oyun menukarkan teknik pengeluaran daripada B ke D? Mana B ke D, guys? Ni ke sini, betul? B ke D. Seluar jin bertambah ke berkurang? Seluar jin bertambah ke berkurang? Daripada 20 helai kepada 80. Tapi ada masalah sikit dekat B dengan D. Apabila B berubah ke D, kita tambahkan pengeluaran jeans. Tetapi betul lah untuk mengeluarkan lebih seluar jeans, seluar cute terpaksa dikurangkan daripada 80 ke 20. So 80 drop jadi 20. Berapa yang dijadikan kos lepas? Berapa banyak seluar cute? Dah tak cute dah sekarang ni kan? So jawapan ni adalah 60 helai seluar cute. Ya. Wow. Sebenarnya pernah ajar Karipak ni, saya rasa ni adalah first sesi ilmu free. Saya rasa lah, maafkan saya kalau saya tersilap kata, saya rasa ini adalah penceritaan saya yang first kali. Okay, ingat tau, soalan boleh tanya kita, idea dia duduk dekat garisan ni, ataupun idea dia duduk dekat dalam. Okay. Katakanlah sebenarnya letak sini Q, sebenarnya letak kat sini R. Betul? Soalan tanya Q ke R ke S. S ni duduk dalam ke dia duduk luar? S duduk dalam ke dia duduk luar? Nak tanya, ni lah dia duduk dalam ke dia duduk luar? Dia duduk luar. Warna kira. Kalau dia duduk di luar, dia adalah kecekapan ke, ketidakcekapan ke ketidakupayaan? Dia adalah ketidakupayaan, ketidakmampuan syarikat untuk mengeluarkan lebih banyak barang. Betul tak kalau saya grafkan, betul tak dia akan duduk macam ni? Betul tak dia akan jadi macam ni kan? Maksudnya kalau boleh dia nak tambah lagi banyak. Tapi dia mampu ke tak mampu? Dia tak mampu. Sebab dalam andaian, tingkat teknologi adalah tetap, sumber ekonomi adalah tetap. So yang manakah jawapan yang paling tepat? Faktor pengeluaran yang digunakan sepenuhnya. Salah. Tingkat pengeluaran pada tahap guna tenaga penuh. Salah. Faktor pengeluaran tidak mencukupi. Pengeluar gagal memaksimumkan pengeluaran. Yang mana jawapan yang paling tepat? Jawapan dia adalah C. Faktor pengeluaran tidak mencukupi. Betul. Disebab, okey, D salah. Pengeluar gagal memaksimumkan pengeluaran. Betul tak? Maksimum dia adalah dekat sini. Betul? Maksimum dia semua dekat sini kan? Kenapa S ni, okay? Kenapa S ni duduk di luar? Sebab dia adalah satu cita-cita yang tak mampu dicapai kerana faktor pengeluaran yang tak cukup. Betul? Yes. Tapi kalau sebenarnya tanya apa? Okay, ini kita panggil sebagai ketidakupayaan. Yang R ni apa? R ni kita panggil sebagai ketidakcekapan. Ingat kalau dia duduk dekat dalam, bermaksud dia tak cekap. Tapi kalau Q ni pula, Q ni adalah apa? Q ni adalah kecekapan. Betul. Okay, sebenarnya tambah dekat sini O, sebenarnya tambah sini P.
Okay, antara QO dengan P, yang mana yang cekap? QOP, yang mana paling cekap? QOP, mana paling cekap? Jawapan dia adalah semua ini adalah cekap. As long as kena karipap ataupun kena garisan ni, cekaplah dia. Faham? Okay. Soalan ni tanya lain pula. Dia tanya titik manakah yang menyelesaikan masalah pilihan? Aduh, kat mana lagi guys? Yang manakah cerita yang menyelesaikan masalah pilihan? Maksudnya, dia ada pilih nak keluarkan barang tu dekat mana? Dia ada pilih nak keluarkan barang tu dekat mana? Titik manakah yang menyelesaikan masalah pilihan? Yang mana satu guys? Titik manakah yang menyelesaikan masalah pilihan? Okey, sebenarnya soalan ini salah. Jawapan dia adalah A, B dan juga C. Faham? Sebab A juga, apabila kita pilih A, betul tak kita buat pilihan untuk keluarkan semua barang Y, menyebabkan ada barang X yang tak dapat dikeluarkan. Apabila kita pilih C, betul tak semua barang X dikeluarkan tanpa mengeluarkan barang Y. B pun sama juga, cuma B ni dia lebih kepada barang X, barang Y dia terpaksa kurangkan. So jawapan yang paling tepat adalah A, B, C. So jawapan dia adalah B, C lah kat sini kalau nak ambilkan soalan, okay? Faham guys? Guys ingat tau, dalam teknik pengeluaran ni, kita boleh decide kita nak keluarkan yang mana lagi banyak, betul? Kita boleh decide kita nak lebihkan yang mana, kita nak kurangkan yang mana. Tapi apa-apa saja pilihan kita, betul tak pilihan kita tu sebenarnya dia yang paling maksimum, betul? Yes. Next. Soalan 6. Siapa-siapa boleh tolong sepadang kepada soalan 6? Dipersilakan dengan segala hormat. Maklumat di bawah berkaitan dengan ciri suatu sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang kerajaan atau badan perancangan pusat berkuasa penuh dalam segala aktiviti ekonomi dan membuat keputusan ekonomi. Sudah. Guys, ini cerita pasal sistem ekonomi, betul? This is a story about system ekonomi, betul? Sistem ekonomi sebenarnya namakan dia sebagai CAPC. Sebagai apa guys? CAPC. K ni apa? Capitalist. P ni apa? P ni adalah perancangan pusat. C adalah campuran. I adalah Islam. Siapa yang berkuasa penuh dalam sistem kapitalis? Kerajaan ke swasta? Siapa yang uruskan aktiviti ekonomi? Siapa yang plan untuk keluarkan barang apa? Ini adalah swasta. Perancangan pusat siapa? Nak keluar apa? Siapa punya? Nak kerja siapa yang sediakan? Ini semua cerita kerajaan. Campuran ada dua-dua, betul? Tapi dalam Islam pula ada dua-dua, swasta dan juga kerajaan. Cuma kena ikut hukum apa? Kena ikut hukum Islam ataupun Al-Quran dan hadis. So kalau awak baca petikan, dia lebih kepada siapa yang mengawal? Swasta yang mengawal ke? Kerajaan yang mengawal ke? Macam mana? Baca betul-betul. Sistem ekonomi yang kerajaan atau badan perancangan pusat berkuasa penuh dalam segala aktiviti ekonomi dan membuat keputusan. Maksudnya, semua benda kerajaan decide. Tak ada campur tangan orang-orang lain. Jawapan dia adalah D, betul? Sistem ekonomi perancangan pusat. The answer is D. Boleh? Very good. Selepas tu, boleh kita tengok soalan 7. Maklumat berikut berkaitan dengan ciri sistem ekonomi sebuah negara. Wujud persaingan antara firma. Hey. Firma ni siapa? Firma ni kerajaan ke swasta? Firma ini adalah pihak swasta. Betul? Ada swasta. Lepas tu dia cakap kerajaan mengawal melalui sistem cukai dan subsidi. Ada juga cerita pasal kerajaan. Kerajaan ada. Swasta pun ada. Ni apa ni? Ini adalah sistem ekonomi apa? Sistem ekonomi campuran. Dapat?
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya punyalah charge telefon. Kenapa charge tak masuk Bukan kapitalis ke? Siapa tanya ni? Wednesday. Dah peminat Wednesday pula dah. Kepada saudara Wednesday. Sebab tu sebenarnya cakap tadi daripada awal. Baca betul-betul kat sini. Okay? Wednesday Adam. Kapitalis. Swasta. Ni. Dam, tengok Dam. Satu seketul je sebenarnya tulis kat sini Dam. Swasta. Perancangan pusat, kerajaan satu saja. Campuran ada dua-dua. Islam ada dua. Cuma berlandaskan hukum Islam. Dah pula dekat sini dia kata apa? Dia kata wujud persaingan antara firma. Firma tu swasta. Betul? And then kerajaan mengawal melalui sistem cukai dan subsidi. Bermaksud ada campur tangan kerajaan dan swasta. Maksudnya ada satu pihak ke ada dua pihak dalam negara ni? Ada satu pihak ke ada dua pihak dalam negara ni? Ada dua pihak dek. Sebab itulah kita panggil dia sebagai sistem ekonomi apa? Sistem ekonomi campuran. This is your final answer. Faham? Okay, next. Wow. Oh, nak SS lah. Okay, SS. Wow, nampaknya kita sudah masuk kepada bahagian soalan yang bagi saya agak mengerikan, agak menakutkan sekiranya Plashen tidak mampu untuk menjawab, tapi saya percaya korang boleh. Raja berikut menunjukkan pergerakan titik B ke A di sepanjang keluk permintaan. Apakah faktor yang menyebabkan pergerakan titik dari B ke A? Korang ingat lagi tak yang Sebadan pernah cerita ada dua keluk. Satu keluk sebatang, satu lagi keluk dua batang. Betul? Yang sebatang ni dek, kita panggil habis. Yang dua batang ni dia disebabkan faktor-faktor lain. Pakcik Dola hilang masa jogging. Betul? So now Sebadan nak tanya. Titik B bergerak ke A. B bergerak ke A bermaksud harga naik ke harga turun? B turun ke A ataupun P0 turun ke P1. Harga naik ke harga turun? So bagi menjawab persoalan mengikut keluk yang diberi, apakah faktor yang menyebabkan pergerakan titik dari B ke A? Apa jawapan awak? Hey, apa jawapan awak? Kenaikan harga barang itu sendiri atau kejatuhan harga barang itu sendiri? The final answer is D. Berjaga-jaga di jalan raya. Faham? The answer is D. Next. Ini sebatang ke dua batang ni? Ini ada dua garisan, ada dua keluk. So secara logiknya, ini disebabkan oleh habis ke ataupun disebabkan oleh faktor-faktor lain? Itulah tu graf dia ni tertutup soliah Sebadan tertarik ni. Faktor mana? Alah, boleh baca je. Faktor manakah yang menyebabkan perubahan keluk dari D0 ke D1? So betul tak jawapan dia untuk yang ni adalah faktor-faktor lain? Betul tak guys? Adakah okey, sekarang ni keluk beralih ke kiri ke keluk beralih ke kanan? Keluk beralih ke kiri ke beralih ke kanan? Dia beralih ke kanan. Bermaksud orang beli lagi banyak ke orang beli lagi sikit? Orang beli lagi banyak daripada Q0 ke Q1. Okey. Adakah orang beli banyak sebab harga murah? Jawab dulu. Adakah ramai orang membeli apabila harganya tengah murah? Harga dia tetap sama. Betul? Yeah. So dekat sini dia kata, harga barang itu meningkat. Kalau Sebadan nak jawab ada siapa-siapa nak lawan Sir ke? Ada siapa-siapa yang nak mengecam ke Sebadan punya pendapat untuk menjawab jawapan ni A? Sir tak pergi sekolah ke? Sir tak pernah belajar dengan Sebadan ke? Kalau harga barang itu sendiri, itu kalau keluk yang macam ni tak apalah Sebadan. Sebadan, you sekolah mana dulu? Apa yang teruk sangat? Salah, harga tak naik Sebadan. So salah.
B, jangkaan harga masa depan meningkat. Jangkaan harga masa depan meningkat. Okay. Ramai orang beli hari ini. Jawab dulu. Ramai orang beli hari ini. Kalau ikut keluk ke kanan maksud ramai orang beli. Kenapa ramai orang beli hari ini? Pasal esok harga. Pasal esok harga dia. Guys, kalau harga barang naik esok, betul tak hari ni kita akan beli sebanyak mungkin, betul? Yeah. Tu saya sebenarnya minta maaf kalau permintaan saya ni agak tidak baik, tetapi saya cakap jujur. Saya menunggu kerajaan untuk menaikkan harga ataupun menurunkan lah, tak kisahlah. Okay, kalau boleh menaikkan hargalah. Sebab saya teringin nak pergi dekat Petropam pasal saya nak buat video dekat sana. Faham maksud sepadan? Maksudnya diorang semua, okay. Sebab kerajaan cakap, mulai 2 Januari harga minyak akan dinaikkan. Contoh. Betul tak 1 Januari tu semua orang isi minyak? Betul? Betul tak 1 Januari tu semua orang isi minyak? Sebenarnya teringin nak pergi dekat suasana Petropam yang tengah penuh tu kan. Ya, tuan-tuan dan puan, seperti anda lihat di belakang ini, anda boleh lihat, ini bukan, yes. Kita buat liputan lah. So, jawapan dia yang mana, guys? A, B, C, O, D, guys. Yang mana, guys? Yang mana satu, guys? Jawapan dia B. Okay. Settle. Wow. Wow. Ini keluk permintaan ke keluk penawaran ke keluk keseimbangan pasaran. Apa pandangan anda, wahai pelajar-pelajar sekalian? Apa pandangan anda? Ini adalah keluk keseimbangan pasaran. Betul? Okay. Keluk KKP, Aina, sebenarnya nak minta tolong kirim salam kepada ibu bapa, boleh? Kirim salam kepada ibu bapa, jiran tetangga, saudara mara, sepupu sepapan. Boleh? Aina, ini bukan KKP. Ini adalah keluk keseimbangan pasaran. Nah. Ni KKP, nah. Ni KKP, nah. Okay. So, macam mana nak tahu beza keluk keseimbangan pasaran atau permintaan? Soalan yang bijak dan sebenarnya agak suka bila student tanya soalan-soalan macam ni. Bang, ni saya lukis untuk awak. Bang, ni keluk apa, bang? Ni keluk apa, bang? Jawab. Yang lain pun boleh jawab. Ini keluk apa ni? Jawab. Ini keluk apa? Ini keluk permintaan, betul? Okey. Saya lukis pula keluk yang kedua. Ni keluk apa? Ni keluk penawaran pula. Abang tu tanya, sir, macam mana saya nak bezakan dia keluk permintaan ke keluk keseimbangan pasaran? Tak apa, sebenarnya lukis. Abang, boleh beza bang sekarang, bang? Abang confuse lagi, bang? Bang? Cantik. So, yang ni adalah keluk permintaan. Ni adalah keluk penawaran. Apabila digabungkan kedua-dua keluk, maka tercetuslah keluk keseimbangan pasaran. Okay? So now, saya nak semua orang tolong baca dulu soalan ini dan cuba carikan sebadang idea apa yang berlaku. Okay guys, apa jawapan yang paling tepat? Dia cakap apakah yang akan terjadi jika berlaku peralihan keluk permintaan di atas? Guys, keluk permintaan beralih ke kiri ke beralih ke kanan, ya? Betul tak kalau saya gariskan dekat sini, kalau saya buat garisan putun-putun, betul tak guys? Apa yang saya akan tulis ni,
Betul tak ini adalah titik keseimbangan yang pertama? Betul? Ini adalah harga keseimbangan yang pertama. Ini adalah kuantiti keseimbangan yang pertama. Setuju? Sekarang ni kalau permintaan beralih ke kiri ke beralih ke kanan? Dia beralih ke kanan. Betul? Bila dia beralih ke kanan, bermaksud ramai orang beli ke sikit orang beli? Ramai orang beli ke sikit orang beli? Kalau permintaan beralih ke kanan, ramai orang membeli. Apabila ramai orang membeli, saya nak tanya awak, betul tak D0 beralih ke D1 bersilang dekat sini? Betul tak dekat sini ada titik keseimbangan yang baru? Inilah yang akan dipanggilkan sebagai E1, betul? So, bila kita tulis dia sebagai E1, apa jadi dengan harga dia? Tengok betul-betul. Ha, tu. Zaz. Betul tak guys, harga akan naik sebab ramai sangat orang beli, kuantiti akan meningkat daripada Q0 ke Q1. So, apa pandangan anda guys? Based on jawapan sebadang ini, ingat, kalau permintaan beralih ke kanan. Erti kata lain, ramai orang membeli, manakala penawaran adalah tetap. So, betul tak dalam cerita ni, demand lagi banyak daripada supply, betul? Bila demand lagi banyak daripada supply, betul tak berlaku lebihan permintaan? Bila berlaku lebihan permintaan, apa jadi dengan harga barang? Harga cenderung untuk naik atau harga cenderung untuk menurun? Tengok, bila berlaku lebihan permintaan, automatically harga akan naik. Betul? Yes, harga akan naik. Itulah dia. Faham ke? Hey, hebat-hebat ke? So, apakah jawapan yang paling tepat untuk soalan 10? Is it A or is it B? Is it C or D? Jawapannya adalah harga keseimbangan meningkat daripada P0 ke P1. You guys good? Boleh? Soalan 11. Rajah di bawah menunjukkan proses penyesuaian bagi ketidakseimbangan. Lebihan permintaan dalam pasaran. Oh. Guys, apa jadi? Baru nak larilah macam ni. Larilah macam ni. Apa jadi kalau berlaku lebihan permintaan? Apa jadi kalau berlaku lebihan permintaan seperti cerita ini? Apa jadi dengan harga? Harga naik atau harga turun? Betul tak harga barang akan meningkat? Betul? Yes. Saya nak tanya awak, harga akan naik. Kalau dia cakap lebihan penawaran, harga naik ke harga turun? Betul tak harga akan turun? Betul? Ya, pasal apa? Okay, kenapa waktu lebihan penawaran harga turun? Siapa boleh jawab untuk sebarang? Siapa yang bijak pandai? Cuba jawab untuk saya. Kenapa bila berlaku lebihan penawaran harga turun? Why the price drop whenever banyak sangat barang? Bila banyak sangat barang, okay, banyak sangat barang yang dijual pada harga yang tinggi menyebabkan orang akan kurangkan perbelanjaan. Betul? So, bila banyak barang tapi tak ramai orang beli, kita naikkan harga ke kita turunkan harga? Kita akan turunkan harga. Betul? Yeah. Next. Wow. Sebenarnya ada ajar korang ke pasal keanjalan? Sebenarnya ada ajar korang ke pasal keanjalan? Ada ajar pasal keanjalan. In case kalau ada di kalangan awak yang belajar dengan sebarang waktu ilmu free sahaja, maybe awak tak sempat belajar keanjalan, sebarang minta maaf, tapi tak apa, sebarang boleh ajar sikit. Now, dia cakap macam ni. Sebelum tu, dia cakap berapakah nilai keanjalan harga permintaan? Ada ke formula untuk kira dia? Formula untuk kira dia apa? 5, 6, 7 and 8. Ki, ko, bahagi, pi, po. Ya, dibahagikan tolak, okey. Darab 100, darabkan dengan 100. Betul? Apa maksud Q1? Kuantiti baru ke
Kuantiti lama. Kuantiti baru. Apa maksud ko? Kuantiti lama. Apa maksud P? Harga baru. Betul? Apa maksud po? Harga lama. Faham? So now, cuba baca sekejap soalan dia. Pada bulan Ogos 2018. Okay. Pada bulan Ogos 2018, kuantiti diminta bagi kereta Persona adalah sebanyak 500 buah kereta dengan harga RM60,000 sebuah. Namun, pada bulan Oktober, tadi Ogos, sekarang Oktober, harga kereta Persona telah meningkat menjadi RM62,000 sebuah dan menyebabkan kuantiti diminta telah menurun sebanyak 50 buah. Berapakah nilai keanjalan harga permintaan bagi kereta Persona kesan daripada perubahan harga tersebut? Boleh ke sebenarnya bagi masa selama 2 minit? Korang cuba jawab dulu boleh? Can you guys try to answer this question? First rule adalah kenal pasti. Jangan terus tekan kalkulator, masukkan dalam puzzle satu persatu. Boleh ke tak boleh? Saya tanya baik-baik ni. Cantik. Okay, cuba. Hai semua, saya ada nampak dia tanya semana ya. Korang boleh dengar suara saya ke? Okay, korang take 5 kejap, settlekan soalan ni boleh? Saya ke toilet kejap boleh? Ke tak bagi saya pergi toilet? Alright, korang jawab soalan kejap eh. Sekarang dah soalan 12, ada yang tanya soalan 11. Korang pergi mana time Musa bagi jawapan tadi? Ha, kantoi. Lampu tu stay, ada satu lampu. Rasanya tu lampu tangga kot. Sementara saya pun take a break, korang pun take a break. Boleh minum air dulu, refresh balik. Jangan ada yang miss-miss lagi lepas ni. Dah soalan 12, dia tanya soalan 11. Nasib baik tak tanya soalan 5. Naya nak jawab. Trupa dah makan, trupa belum makan. Lapar lah. Tapi sekejap gila trupa makan, okay? So korang makan dulu.
Sorry guys. Sebarang ketandas tadi. Dah dapat jawapan ke? Dah dapat? Okay. So, kalau Sebarang masukkan kuantiti. First nak masuk kuantiti baru. Betul? Betul tak kuantiti baru dia adalah 50? Pasal 50 tu Oktober. Ogos tu adalah 60,000. So 60, 60,000 pula 500. So 50 tolak 500 bahagi dengan 500 darabkan dengan 100. Betul ke? Betul ke? Okey, cantik. Okey, betul Lepas tu bahagikan dengan berapa? Bahagikan dengan 60,000 tolak 62,000 ke 62,000 tolak 60,000? RM62,000 tolak dengan 60,000 bahagikan dengan 60,000. Betul? Okey, didarabkan dengan 100. Dah dapat jawapan ke? Korang tekan kalkulator sekali. Q1. Oh, menurun sebanyak 50 buah. Oh. So, saya salah lah ni. So, sekarang ni. Tak, kalau you tak puas hati sekarang, you nak settle macam mana? Pasal saya dah malu ni, live tau. Supposedly 50 or 450. Supposedly is 450. Saya ingatkan, berkurang sebesar 50. Menyebabkan kuantiti diminta telah menurun sebanyak 50 buah. So, 450 lah. Sorry lah. Tak boleh buat salah sikit lah sekarang ni. Korang tekan kalkulator sekaligus ke kira satu-satu? Tekan sekali kira satu-satu. So, dia akan jadi 450 tolak 500 bahagi 500 darabkan dengan 100. Betul? Jawapan dia berapa? Atas you akan dapat negatif 10. Betul ke? Betul ke atas you dapat negatif 10? Betul you dapat negatif 10? Okey, lepas tu 62,000 tolakkan dengan 60,000 bahagikan dengan 60,000 didarabkan dengan 100. So, you dapat 3.33 kan? Betul kan? 3.33? So, you akan dapat kat sini 3.3. Ambil 2 decimal places pun okey. So, last sekali apa you buat? Negatif 10. Negatif 10 bahagikan dengan 10 bahagi 3.33 lah. Jawapan dia adalah 3. Betul? Betul kan? Korang akan dapat jawapan dia lebih kurang 3. Kan? So, the answer is negatif 3 ke 3? Jawapan dia negatif 3 ke 3? 3 tau. Tak perlu ada negatif. Tengok, jawapan pun tak tulis negatif. Pasal nak kira anjal tak anjal ni, jangan main dengan negatif. Waktu you dapat, maksudnya kat sini you dapat negatif 10. Bagi dengan 3.3. You tahu jawapan dia negatif 3. Tapi tak perlu pun tulis negatif. You tulis 3 sahaja. So guys, dapat cara untuk kira dia? Dapat cara untuk kira dia? Terbaik dan sangat-sangat hebat. Saya pun kadang-kadang terkagum. Okay. Bagi meningkatkan jumlah hasil, firma melakukan perkara seperti berikut. Meningkatkan jumlah hasil. Bagi meningkatkan jumlah hasil, firma akan melakukan perkara seperti berikut. Yang mana? Ya, macam mana kita nak naikkan lagi duit syarikat kita? Macam mana kita nak naikkan lagi? Jawapan saya kepada awak semua
adalah 1. Okay. Satu lagi yang mana? Okay, menaikkan harga barang. Betul ke? Yes, 1 betul. Lagi? Satu lagi adalah memohon bantuan subsidi. So, betul tak dengan adanya bantuan daripada kerajaan, kita boleh tingkatkan hasil. Setuju? Kita boleh keluarkan lagi banyak barang. So, jawapan dia adalah 1 dan obey. Okay, 1 and 4. Oh, akhirnya fungsi wang. Guys, come on. Ciki boom, Ciki boom. Encik Chan. Encik Chan membayar pendahuluan untuk rumah terus. 2,500,000 dan ansuran bulanannya sebanyak 3,500. Encik Chan membayar pendahuluan untuk rumah teres 2 tingkat RM500,000 dan ansuran bulanan sebanyak 3,500. Betul tak dia ada bayar bulan-bulan? Betul tak dia ada bayar bulan-bulan? So, bayar bulan-bulan adalah alat bayaran tertunda. Betul? So, yang mana jawapan yang tak ada 2 tu dah kira betul ke dah kira salah? Dia dah kira salah lah. Okay. So, sekarang ni antara A dan juga C. Antara 1 dan juga 3. Alat ukuran nilai ke alat perantaraan pertukaran? Alat perantaraan pertukaran ke alat ukuran nilai? Okay, sebenarnya soalan ini ada sedikit hiccup. Sepatutnya alat perantaraan pertukaran pun ada, alat ukuran nilai pun ada. Sebab ada tak dia bagi tahu harga rumah? Ada. Ada tak cerita, ada tak perkataan yang dia bayar? Ada ke tak? Ada. So, jawapan dia yang mana, guys? Jawapan dia adalah 1, 2 dan juga 3. Sebenarnya 3 ni ada. Boleh? Boleh kita sambung? So, 14 jawapan dia ini bonus. Bonus. Okey, macam mana nak bezakan? Kena faham, kadang-kadang soalan ni, dia maybe soalan dia tak complete menyebabkan jawapan dia boleh jadi ada 3. Faham maksud saya? Kau kena ingat tau, sebenarnya ambil soalan-soalan pasir. Betul? Ada tak kadang-kadang sebenarnya jumpa soalan yang hiccup ataupun soalan-soalan yang ada sedikit cacat celah? Takkan saya nak ikut skema kalau dah saya tahu jawapan dia salah, betul? Do you understand me? Itulah best jadi cikgu. Saya boleh tahu soalan ni betul ataupun salah. So dekat sini, dia telah membuktikan ada 3 jenis fungsi wang. 1 adalah perkataan membayar untuk dapatkan rumah, betul? Yang kedua adalah ada nilai rumah berharga RM500,000 dan satu lagi bayar ansuran sebanyak 3,500. Takkan sebenarnya nak cancelkan salah satu, betul? So dekat sini sebenarnya cakap ini bonus ni, ini dah salah ni. Sepatutnya Edrina Afiqah tak faham soalan 13. Awak tak faham kat mana? Bagi meningkatkan jumlah hasil, firma akan melakukan perkara seperti berikut. Okey, apakah cara untuk kita meningkatkan hasil? Hasil ni bermaksud cara untuk kita tingkatkan lagi duit kita, betul? Yang pertama adalah naikkanlah harga barang, betul? Naikkan harga barang, naikkanlah harga barang, maka barulah kita punya perniagaan akan jadi lagi tinggi, betul? Yes. Okey. Nombor 2, meningkatkan kualiti produk. Okey. Kenapa meningkatkan kualiti produk sebenarnya tak pilih sebagai jawapan favorite? Sebab dia macam ni. Dengar betul-betul. Tak semestinya produk kita berkualiti, sales kita boleh naik. Okay. Tetapi betul tak dengan adanya bantuan subsidi daripada kerajaan? Okay. Subsidi adalah satu bentuk bantuan. Apabila kerajaan memberi bantuan kepada peniaga, betul tak kos mereka dapat dikurangkan. Apabila kos dapat dikurangkan, barulah firma boleh tingkatkan keuntungan. Faham? Yes. So dekat sini soalan dia maybe akan nampak sedikit pelik bagi awak, tapi
The best answer is 1 and 4. Boleh? Next, seterusnya. Soalan 15. Maklumat berikut menerangkan tentang peranan bank pusat. Wow. Menerangkan tentang peranan bank pusat. Memberi panduan sementara, memberi nasihat pelaburan, menguruskan pertukaran asing. Ini cerita pasal bank pusat bertindak sebagai apa? Bertindak sebagai pengawal kestabilan nilai mata wang ke jurubank kepada bank perdagangan ke pengawal kestabilan ekonomi ke jurubank kepada kerajaan? Jawapannya adalah di jurubank kepada kerajaan. Boleh? Korang kena ingat, betul tak bank pusat ni kerja dia adalah uruskan kerajaan. Betul? Uruskan kewangan kerajaan. Setuju tak guys dengan statement sepadang? So, kerajaan boleh pinjam duit bank pusat. Kerajaan perlu dapatkan nasihat daripada bank pusat. Kerajaan juga boleh, orang kata, menguruskan pertukaran asing bagi pihak kerajaan. Sebab kerajaan Malaysia ada tak beli apa-apa aset ataupun ada tak buat pelaburan dekat luar negara? Bila nak buat pelaburan kat luar negara yang menelan belanja sampai contoh kita ambil Battersea. Battersea Power Station dekat UK tu. Ingat tak sebarang dia pergi UK hari tu kan? Tempat tu Malaysia punya. Bangunan tu Malaysia beli. Pada harga 9 bilion ke 6 bilion saya lupa. 9 bilion pound sterling. So betul tak Malaysia kena tolong convertkan dulu duit bagi pihak kerajaan untuk beli bangunan tersebut. So siapa yang uruskan pertukaran asing ni? Perdana Menteri kita ke zaman Najib Tun Razak tu ke bank pusat yang uruskan? Bank pusat akan tolong, okey Najib kau relax jap, aku tukar duit untuk kau. Macam tu. Sebab Battersea Power Station ni zaman, tak silap saya zaman Najib, tak silap saya. Okay? Our former Prime Minister. Yes. Next. Oh wow. Soalan 16. Okay guys. Ingat, debit langsung sesuai untuk bayar bil. Pindahan kredit sesuai untuk bayar gaji. Sebenarnya punya ajar student sebenarnya macam ni je. Untuk debit langsung, bayar bil, bayar gaji, untuk pindahan kredit. Sila tengok yang manakah. Rasa macam dah dapat jawapan je ni. Digunakan untuk membayar sewa rumah, estro dan ansuran kereta. Pembayaran gaji dan allowance pekerja oleh majikan. Pelanggan mengarahkan bank membuat pembayaran yang tidak tetap. Pelanggan membuat bayaran gaji kepada pekerja secara tunai. Cash pula. Salah kat situ. Bank memindahkan daripada akaun pelanggan yang membayar bil estro dan elektrik. Bank memindahkan gaji kepada akaun faham maksud saya? So whenever you want to pay using debit langsung ataupun auto debit, it's suitable to pay for your bill. But if you want to use credit transfer ataupun pindahan kredit, dia sesuai untuk pembayaran gaji-gaji pekerja. So sebarang masuk gaji tak tiap-tiap bulan? Sebarang dia dapat gaji tak tiap-tiap bulan? Sebarang dia dapat gaji tak tiap-tiap bulan? Ada. Sir, kenapa bukan A? Bang, baca betul-betul bang. Bayar sewa rumah ni bukan bil. Bayar ansuran kereta bukan bil bang. Bukan bil air, bukan bil elektrik, bukan bil telefon. Faham maksud saya? Untuk kereta, untuk ansuran rumah, tak sesuai pakai debit langsung. Dia sesuai pakai perintah sedia ada. Boleh? So dekat sini, saya cakap apa? Debit langsung sesuai untuk bayar bil. Dah bacalah. Bank memindahkan daripada akaun pelanggan yang membayar bil estro, elektrik dan air. Jelas-jelas dia kata bil estro, elektrik dan air. Next. Bank memindahkan gaji kepada pemegang akaun semasa. Memang betul pindahan kredit ni bermaksud bank tolong bayarkan gaji bagi pihak MC Plus. Contoh macam sebadan punya gaji, betul lah MC Plus pembuat pindahan kredit. Dia tolak terus daripada akaun MC Plus, terus transfer kepada akaun sebadan. Betul? Yes. Itulah dia. Next. Jenis pekerjaan manakah yang tergolong dalam sektor utama? Yang manakah yang ada dalam aktiviti pertanian guys? A, B, C, O, D. A, B, C, O, D.
Pengurus ladang kelapa sawit. Okey, sila jawab. Soalan 18. Sikit lagi. Maklumat menunjukkan faktor yang menjadi pemangkit individu untuk bekerja upah. RM4.50, 8 jam kali 6 hari. Betul tak ada orang kerja disebabkan upah? Betul tak guys? Ada tak manusia yang kerja ni pasal dia nak duit je? Pasal dia nak gaji je? Salah ke benda tu? Salah ke benda tu? Motif dia bekerja adalah untuk dapat gaji? Tak salah. Pasal dia ada keluarga untuk bagi makan. Betul? Tapi saya nak tanya, adakah orang kerja hanyalah disebabkan duit? Ada tak faktor-faktor lain juga? Ada ke tak? Ada. Okay. Selain faktor tersebut, pilih faktor lain yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Jaminan kerja, majikan, rakan sekerja, waktu bekerja. Apa pandangan anda? Apa jawapan yang paling tepat? Jawapan yang paling tepat adalah jaminan kerja. Apa maksud jaminan kerja? Jaminan kerja ni bermaksud kerja dia tu akan kekal dan tidak akan berubah-ubah ataupun tidak akan dipindahkan oleh mana-mana orang. Faham maksud saya? Yes. Okey, saya just nak tanya awak. Kerja sebadan ni ada jaminan ke tak ada jaminan? Bagi saya ada jaminan. Kenapa? Susah orang nak gantikan sebadan dengan robot, betul? Betul tak sebadan punya kerja ni tak boleh nak gantikan dengan robot. Tapi orang kerja tol, betul tak jaminan kerja dia rendah? Betul tak dulu dekat tol semua ada orang dekat setiap section. Tapi sekarang ni betul tak hujung je yang ada orang. Pasal kerja dia tu boleh digantikan dengan robot. Betul tak orang yang kerja dekat panggung wayang, ada kemungkinan, betul tak orang kerja dekat panggung wayang, kerja dia tu diambil alih oleh kios ataupun vending machine tiket. Yes. So dekat sini guys, jawapan yang pertama jaminan kerja. Majikan salah, rakan sekerja pun salah, waktu bekerja adalah penting. 1 dan 4. Okey, tadi saya ada nampak sebenarnya cakap, ada tak orang kerja bukan disebabkan duit? Jawapannya adalah ada. Depan mata awak. Ya, saya kerja bukan sebab duit. Boleh saya buktikan? Saya sudah bekerja di MC Plus dekat dengan 8 tahun, 10 tahun. Okay. Gaji pertama saya, ni saya ulang sekali. Gaji pertama saya kerja di Max Keling adalah RM300. Saya kerja waktu tu saya umur 18 tahun. Okay. Dan ada kawan-kawan saya yang lain kerja waktu tu. Kerjalah sebagai staff mula-mula. Okay. Nak saya jadikan cerita ke? Total semua sekali ada 18 staff yang sebaya dengan saya. Ni saya cakap jujur, boleh confirmkan dengan Syakib ke, dengan Segazali ke, yang ada waktu saya kerja tu. Semua orang berhenti, kecuali saya. Semua orang berhenti, kecuali sebadan. Pasal diorang semua komplain cakap apa? Pasal diorang semua komplain cakap apa? Pasal apa? Pasal gaji tak cukup. Faham? So, saya bermula dengan bekerja di sini bukan disebabkan wang, tapi saya minat. What do you expect? USPM pun baru habis, you expect nak gaji berapa? 3,000, 4,000. We have our worth, right? Kita ada nilai kita based on apa sertifikat yang kita ada. Dan tu kawan-kawan saya semua berhenti sebab dia cakap, gaji rendah. Kan baik kerja dekat Paksen ke, Uniqlo ke, H&M ke, kerja dekat Pavilion. Saya cakap, apa, pergilah. Tak salah pun. Sebab memang ada orang kerja disebabkan wang. Dan saya tak anggap benda ni salah, betul. So, saya just nak sampaikan dekat awak, saya kerja dekat MC Plus bukan atas dasar duit. Saya kerja dekat MC Plus atas dasar apa? Minat datang dulu, betul. Duit tu penting, tapi bukan perkara yang pertama. Betul? Yeah. Itulah cerita dia. Sekarang jangan tanyalah dek gaji berapa. Faham tak? Jangan tanya. Lepuk kejap lagi kan. Okay? Nak tahu, biarlah rahsia dek. Ya? Biarlah rahsia. Pendapatan individu, upah
tambah sewa, tambah faedah, tambah untung, tambah bayaran pindahan. Okey. Sebenarnya ada satu formula iaitu kita panggil dia sebagai UFSUD. UFSUD B. Upah, faedah, sewa, untung, dividen, bayaran pindahan. Guys, boleh sepadan tahu apakah ZAC? What is ZAC? What is ZAC? But the ZAC. Sud. ZAC ni apa? ZAC tu adalah dividen. Ingat guys, kalau soalan tanya pendapatan individu, boleh tak ingat satu nama makhluk ni iaitu UFSUD? Sebut UFSUD. Okey, nyatakan jenis-jenis pendapatan. Terus tulis UFSUDB. Upah, faedah, sewa, untung, dividen, bayaran, pindahan. Faham? Nama binatang tu adalah kita panggil sebagai UFSUD. Boleh semua orang? Okey. So guys, saya rasa cukup untuk kita punya sesi ilmu free pada hari ini. Saya dengan rasa membesar hati, dengan rasa berbesar hati ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelasian yang sentiasa bersama dengan Semadang. Cuma saya mohon kepada semua orang untuk doakan perjuangan dan kejayaan batch 05. Apabila kita mendoakan kejayaan seseorang, saya percaya akan terdetiklah dalam hati orang-orang lain untuk mendoakan kejayaan kita pula. Kalau kita mengharapkan orang buat macam tu kepada kita, kita juga perlu buat begitu kepada orang. Boleh? Sebenarnya ingin ucapkan terima kasih. Jumpa korang tahun depan. Boleh? Jumpa korang tahun depan. Bila tahun depan tu? Bila tahun depannya pun? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam dekat mama dengan abah. See you guys. Stay safe. New Year, same you, but different goals. Okay? Stay safe. Kirim salam dekat mama dengan abah. Bye guys. MC Plus, you know what it is. Let the youth speak the truth forever for you guys.